Ini Edifier MR4 Mark II. Saya pilih warna putih sebab rasa macam ni paling ngam dengan setup saya. At least pada mata saya lah kan. Alang-alang dah pasang ni, kita test terus lah. Test dia sekadar nak buka file je. Instead, saya nak test dia. So sound dia agak clean dan juga balance lah bagi saya kan. Dari segi in terms of vocal tu memang jelas. Instrument separation tu very clear. Pada masa yang sama, bass tu boleh rasa lah presence dia, tidaklah sampai gegar-gegar bilik tu kan. Dan bagi saya genre yang sesuai mungkin in terms of pop, R&B pun not bad lah boleh dengar dengan speaker ni. Untuk edit video pun senang lah korang nak tengok voice over kan. In terms of Netflix pun dialog tu very clear. Nak bass lagi deep korang boleh tambah T5S subwoofer. Tapi untuk saya tak perlu kot. Yang best ni korang siap boleh control guna app Edifier Connect ni. So dia boleh tukar sound profile, adjust EQ dan setting ikut yang korang nak lah. Lampu depan ni pula untuk ikut mode. Kalau korang nak monitor dia lebih flat warna merah ni. Music bagi lebih fun warna hijau ni. Dan custom warna putih korang boleh tweak sendiri dalam apps. MR4 Mark II ni bukan sekadar speaker wired biasa, dia juga ada Bluetooth dan support LDAC. Ada XLR, so memang ada banyaklah input yang korang boleh gunakan. Harga dia lebih kurang 600 lebih. Dia tak murah, tapi untuk package yang dia bagi saya rasa masih lagi berbaloi. Next kita boleh test MR5 pula lah kan.